Gaya kau ni macam orang baru lepas putus cinta tau. Ya. Adam, I'm pregnant. Mara tak ada keluarga lain. No ada keluarga. It's that Malaysian student. I invited her over for dinner and then I forgot to cancel with her. Don't cancel it now. Babe, she's an architecture student and she really wants to meet you. Please, can you wait 1 minute, please? And then we'll go. What's your name? No, Amina. This is way. Ta-da! Oh, it's beautiful. Oh, 3. For the 3 of us. Yeah. And there's a chocolate. We celebrating. Takkan I nak tolak pula. Celebrate what? For my promotion. You got promoted and you didn't even tell me? Alamat dari email Adam. Buatlah yang terbaik untuknya. Stop the car, Adam. Stop it now. Stop the car. Adam. Go away. Go away. I've explained what happened and they're prepared to give you some time to take care of your son. My son. Man, I've left Islam for a very long time. But Islam will never leave you. Come with me, my son. Kau kena cerdaskan badan. Lagipun esok kan dia kerja. Tak apalah. Lagipun Ikram ada. Kasihan kat dia. Dia kan kawan kita. Takkan aku seorang je pergi. Lah, takkanlah aku nak pergi 2 orang dengan dia. No, please. Teman aku kasihan kat dia. Dia belum lagi dapat kerja. If you love her, don't. She needs time to heal. From you. My brother, through hardship, we will find what is true. Allah tests us to see who among His followers is best indeed. Mencari yang hakiki dengan pasti, janji suci yang abadi. Ya kasih, oh nur, ya nur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Aku berdosa pada isteriku, Katrina. Aku berdosa pada anakku. Aku berdosa pada abangku. Dan aku berdosa pada ayah dan ibuku. Lindungilah mereka, ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah, ya Allah.
say no. I'll talk to you later, okay? Kat, how you doing, babe? Call me if you need anything. Pick up the phone, please. I need to know if you're okay. Kat? Kat! All your things are here, mate. I cleared up your room. I went to see you once, but they told me you didn't want any visitors. I'm sorry about what happened. I'm here for you if you need anything. Kat? 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 Kat, wake up. Wake up. Kat? Kat? Kat, wake up. Wake up, Kat. Kat? Kat? Oh, ya kasih. You okay? You need a rest. We talk tomorrow, okay? There's nothing to talk about. Katrina, I know you're hurting. I faham. Tapi segala cabaran yang Allah berikan pada kita adalah ujian. Ujian supaya kita menjadi lebih baik. What's happened to you? I found a way to understand my pain, and I let it go. Congratulations. I can help you, I. I tak nak benda ni semua ada dalam rumah lagi. Well, I do, okay? Katrina, jangan. Why do you keep calling me Katrina? Why? Sebab I tak nak panggil saya dengan nama kucing, tak elok. And since when did you become a raving Muslim, huh? Banyak yang you tak faham sebenarnya. Oh, so you understand everything, huh? You're like a big religious teacher now, are you? Enough. Hey, I said enough! You heard me? I'm sorry. Okay, I'm sorry. Don't touch me. Okay. I tahu I yang mulakan penderitaan you selama ni. Okay? I tahu I punca you jadi macam ni. I tahu ni semua salah and I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry to change it. Okay.
I know that sorry won't change anything. Tapi kemaafan adalah titik permulaan kita untuk terus hidup. I don't want to live anymore. And think about our baby. Do you love our baby? You kena terus lawan nafsu you untuk tidak terus hanyut. Let me help you. Kau okey seorang ni? Ya. Aku balik kampung tak lama tau. Ilah, balik je lah. Aku okey. Aku dah biasa dah duduk seorang ni tau. Kan best kalau kau boleh ikut aku. Tapi aku tak boleh lah. Habis sampai bila kau nak macam ni? Sampai bila kau tak nak jumpa apa kau sebab Adam? Ilah, aku buat semua ni bukan untuk dia tau. Habis tu kau berkorban sama ni untuk apa? Mungkin dalam masa ni kau boleh jumpa soulmate kau. Aku nak ajak kau keluar tak nak. Orang nak kenal dengan kau pun tak nak. Mana tahu. Aku tahulah. Kau masih sayang kat Adam kan? Tak. Tak. Dia dah tak pedulilah pasal kau. Dah 4 tahun. Dia dah tak kisah pasal kau. Tak dah beranak pinak kat sana. Dah, dah. Okey, dah. Cukup. Ikram dah tunggu lama tu. Jom. No. Aku sayang kat kau. Aku nak kau balik jumpa bapak kau. Tahu? Ilah, aku tahu, Ilah. Tak apalah, aku balik dulu. Assalamualaikum, Cik Aidil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Cik Aidil. Waalaikumsalam. So, macam mana Dubai? Cantik, moden. Nak berjalan pun susah. Pergi kerja kan. Kan pergi jalan-jalan. Cik Din pesan dia masuk lambat hari ni. Anak dia tak berapa sihat. Okey. Cik Aidil, ada pesanan penting. Apa dia? Daripada Nur Aminah. Siapa? Nur Aminah. Dia kata dia balik sini esok. Maaf. Maksud saya hari ni. Dia kata ada hal penting. Terima kasih. Cik Aidil? Ada apa ni? Cik Aidil? Ada apa? Kenapa Nur ambil keputusan ni? Sebab Abang. Abang beri Nur kekuatan untuk Nur teruskan hidup sendiri. Yang baik daripada Allah. Yang tak sempurna daripada Abang. Nur tahu niat Abang. Abang tak nak Nur terus berdosa dengan mak ayah kan? Terima kasih, Abang. Adam tahu. Dia tak dapat begitu. Nanti Abang call dia. Nur tak nak tunggu lama lagi, Bang. Nur dah nekat. Cik Aidil ada kes di mahkamah pukul 10. Terima kasih, Wadi. No.
duduk sini, nanti abang tak balik. Tak apa, bang. Saya tak nak susahkan abang. Saya boleh balik sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cik Aidil? Cik Aidil? Ya. Assalamualaikum, Adam. Abang tahu kemungkinan besar Adam tak membaca surat-surat abang. Tapi abang harus mencuba. Abang pernah minta supaya Adam tidak menceraikan Nur. Tapi kali ini, setelah bertahun-tahun dia bersendirian, abang mohon Adam lepaskan dia dari digantung tak bertali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedap lauk bui tu tadi, bang, Satu ekor lah kebau tu, bang. Nur. Nur. Assalamualaikum, bang. Sudah terlalu lama Adam menjauhkan diri dari keluarga. Sudah terlalu lama Adam bergelumang dengan dosa. Banyak yang telah berlaku pada Adam, bang. Dan Adam sedar semuanya berpunca dari kejahilan Adam. Tapi itu semua dah berlalu. Adam nak tebus kesalahan Adam, bang. Adam akan balik ke Malaysia. Kenapa Nur balik mengejut ni? Kenapa Nur tak bagi tahu Mak? Minta maaf. Nur lama tak balik. Dah Nur janji Nur nak balik. Minta maaf, Mak. Ada banyak nak cerita. Dah. Kita masuk dulu. Ni Nur seorang ni. Adam mana? Adam akan balik ke Malaysia pada 7 hari bulan. InsyaAllah akan sampai di kampung pada pukul. Sekejap. Angkat Nur. Angkat Nur. Siapa dia, Mak? Assalamualaikum. Nur, Ya, bang. jangan cakap apa-apa. Kenapa? Adam dah balik. Dia dah balik. Baik, bang.
No? Adam kat mana tu? Adam, kejap lagi dia sampai. Ni ada kerja lah agaknya tu. Jomlah kita naik. Katrina, you pakai ni? Buat apa? Jumpa mak saya, ya? Mak kita. Lagi sopan kalau you pakai benda ni. Tapi I memang tak pakai benda ni. Bukan hipokrit ke? Tak apalah. What? I can't just be someone that I'm not. What did I say now? No, I heard that before. I heard that answer before. Betul kan? Kita memang tak boleh jadi orang lain. Tapi kita boleh jadi orang yang lebih baik. Mom's gonna like me? Dia sayangkan saya. You anak dia. And you isteri kepada anak dia. But I'm not a good Muslim. It is not a criteria for my mom to like someone, Katrina. Semua orang boleh berubah. Semua orang boleh berubah. Pakcik, berhenti sini, Pakcik. Depan dia. Why are we stopping? What's wrong? Who's that? Adam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kat sini kok? Itu Katrina. Isteri Adam. Baik, Dr. Jesse. Tolong kita, abang. Kita berbincang. Adam, what's going on? What are we doing here? Who's that? Adam, say something, please. Mak, asal tak cakap? Nak boleh tolong kan? Apalah, No pun baru balik kan. Itu kejap lagi, Adam pula sampai. Mak. Tentang Abang Adam. Kak! Rindunya Sarah. Sarah pun. Kak, cuba tengok Sarah sekarang. Lain tak? Cantik sikit tak? Cantik sangat-sangat Sarah. Sayang kakak. Tapi perangai duk macam budak juga. Alah, Mak ni. Dan kakak kesayangan je lah Sarah macam ni, kan? Dah, lepas ni Sarah pergi butik kain, ya? Abang Adam mana? Abang Adam sekejap lagi sampailah tu. Buat kerja bagi selesai. Pergi masak. Bila ada kahwin lagi? Dah lama dah, bang. Lepas Adam pergi daripada sini. No tahu asal ni? Bila nak bagi tahu dia? Selama ni keadaan dia tak amazing, kan, bang? Sehinggalah
sehingga anak kami meninggal. Ayah mana, Kak? Masjid lah, dah masuk waktu asar dah ni. Abang Adam lama lagi ke? Akak call lah dia, Kak. Kita orang dah tak sabar nak jumpa dia ni. Tak apalah, kejap lagi dia sampai lah tu. Sarah sihat? Dah dapat kerja dah? Belum, baru habis diploma. Tengah cari kerja lah ni. Kak, Abang Aidil tak ada hantar email kat kakak ke? Hari tu Sarah ada suruh mak pesan kat dia tu. Tak sempat kot. Tak apa. Kali ni kakak kasih je email adres kakak kat Sarah. Biar Sarah sendiri je hantar. Nak tunggu Abang Aidil tu. Sampai tahun depan tak kasih agaknya. Nanti akak bagilah. Kak, betul ke Abang Adam datang dengan Abang Aidil? Yalah. Betul? Lama Sarah tak jumpa dia, Kak. Sarah ni suka lagi kat Abang Aidil ke? Mestilah. Cinta Sarah pada Abang Aidil takkan berubah, Kak. Kali ni, bila Abang Aidil nampak Sarah, mesti dia jatuh cinta dengan Sarah. Sekarang Sarah dah lain. Tak macam dulu, cakap budak. Kan? Kak. Abang Adam macam mana? Macam dulu lagi ke? Alhamdulillah. Ada dah berubah. Walaupun perit pengalaman tu, Dam. Tapi pengalaman itulah bawa Adam ke sini. Tapi kat sini ada masalah lagi satu, Dam. Nur. Adam dah bersedia untuk berhadapan dengan masalah ni. Tak apa. Baik. Baik sangat kakak. Kak, jangan tapis-tapis. Tak ada apa-apa yang nak diceritakan, Sarah. Dahlah, ni lepas ni kita solat asar terus. Jom. Adam dah sedia untuk berdepan dengan Nur. Apa pun Adam buat, ingat pesan Mak. Mak dan Ayah Nur. Adam dah ambil kira semuanya. Katrina macam mana? What's going on? Katrina, I dengan abang I dah berbincang tadi. Tuan rasa lebih baik kalau you stay sini sementara waktu, okay? Why? Because I have to break the news gently. Don't lie to me! Apa you jerit kat sini? Tak perlu jerit kat sini. Everything was just going fine just now until he showed up. What did he tell you? Mak I tak sihat. Dia tak nak Mak I terkejut. Please. If you don't want me to go, then fine. I won't go, okay? Mak. Dia biasanya tak macam ni. Kita pergi rumah Pak Imam. Nur ada dekat sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak! Mak! Menantu Mak dah sampai ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baru sejam tak jumpa macam dah bertahun. Apa cerita situ? Mainlah naik. Adam, kali ni Adam cuti berapa lama? Abang Adil, Sarah tengah cari kerja ni, bang. Ada tak tempat kosong kat tempat abang? Sarah, kan mak tengah cakap Abang Adam ni. Adam, kalau boleh baliklah lama sikit kali ni. Lepas juga rindu mak dengan Nur nanti. Mak ni, Abang Adam kan kerja. Suka-suka je minta cuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ha, Aidil. Ya. Ya. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Adam? Alhamdulillah sihat. Duduk. Apa yang kita kecoh ni dengar lagi luar ni? Apa cerita? Ada abang, saya tengah tanya Adam ni. Lama ke dia balik cuti kali ni? Kak, takkan tak ada hadiah dari Australia? Sarah. Sarah, tak baik cakap macam tu. Abang dan kakak dah balik, dia pun mak dah bersyukur sangat dah. Hadiah? Ada. Sarah, abang dia belikan hadiah untuk Sarah. Untuk mak pun ada, untuk ayah pun ada. Nanti abang bagi pada kakak Noh. Noh, tolong bagikan pada Sarah. Terima kasih, bang. Are you crazy? Just leaving your baby just like that over there. What if her pram just rolled down the street and she choked and died? If you don't want to be a mother, give it to me. Give it to me. Katrina, I'm sorry, but the trauma caused adhesions to your pelvis as well as your tubes. It is unlikely that you will conceive again. Mak tak habis-habis tanya Sarah, Kak. Kenapa kakak kahwin dengan Abang Adam? Serius? Kalau gitu nanti emak bagi Sarah kahwin dengan mamak tu nak. Tak apa, dia macam dia pelik kenapa kakak pilih Abang Adam. Dia cakap Abang Adam suka curi guli dulu kan? Tahu tak? Suka curi guli kan? Biar mak pergi buat kopi lagi lah ya. Pak Imam, Makcik nak minta diri dulu. Dah senja dah ni. Ibu nak balik rumah mak. Mak pun tak jumpa Adam dengan Nur lagi. Minta you juga datang sini dulu tadi kan? Eloklah tu pergi sebelum maghrib ni. Ya. Sarah pergi ambil beg kakak ni. Baik, Mak. Ya. Dah minta diri dulu, Mak. Ya. Yalah. Abang, macam mana ni, bang? Balik rumah mak dulu. Tapi saya balik nak terus terang. Abang tahu. Abang dah beritahu Adam tadi. Dia cakap dia pernah bersedia. Bila? Tak apa. Biar abang tangan kita. Sarah, akak balik dulu Nanti Rajin esok datanglah.
Sebelum kita jumpa Mak, saya nak kata putus dari awak. Saya balik ni nak terus terang. Saya nak teruskan hidup saya. Saya tak nak penipuan ni membelenggu hidup saya lagi. Adam pun memang rasa bersalah pada mak, pada arwah ayah, pada abang Aidil. Pada semua Adam faham perasaan Noh. Jadi sekarang ni Adam ada jalan penyelesaian. Kita jangan tipu diorang semua lagi. Kita hidup sebagai suami isteri yang sebenar.